Ingin kulit cerah dan berseri tanpa perlu berbelanja mahal di spa? Cuba rahsia masker kacang koro dan minyak biji anggur yang mudah dan boleh dibuat sendiri di rumah. Kacang koro kaya dengan protein, serat dan antioksidan yang membantu memperbaiki tekstur kulit serta mengurangkan bintik gelap dan kesan penuaan. Minyak biji anggur pula mengandungi vitamin E yang tinggi, berfungsi melembabkan, menegangkan kulit dan melindungi daripada radikal bebas, menjadikan wajah tampak muda dan bermaya. Cara penyediaannya sangat mudah. Kisar 1 sudu besar kacang koro yang telah dikeringkan sehingga menjadi bubuk halus. Campurkan dengan 1 sudu kecil minyak biji anggur sehingga membentuk paste yang sebati. Sapukan pada wajah yang telah dibersihkan dengan lembut, elakkan kawasan mata dan mulut. Biarkan selama 15-20 minit sebelum dibilas dengan air suam. Gunakan 2 kali seminggu untuk hasil terbaik. Masker ini bukan sahaja mencerahkan kulit, malah membantu mengawal minyak berlebihan, mengurangkan jerawat dan menjadikan kulit lebih anjal serta segar. Jadikan rutin ini sebahagian daripada penjagaan wajah anda untuk kulit sihat, cerah dan alami tanpa perlu keluar rumah atau mengeluarkan kos tinggi. Dengan bahan semula jadi ini, anda menikmati kulit yang berseri dan tak muda setiap hari.